settle hutang 1 juta asbab amalkan doa ni. Amalkan doa ni tau. InsyaAllah bagi kita kemudahan untuk settle hutang satu persatu. Mungkin ramai dah amalkan doa ni tapi belum lagi selesai hutang dia. Teruskan buat je, okey? InsyaAllah dengan keyakinan kita dengan Allah, Allah akan selesaikan hutang kita juga. Allah yang akan makbulkan doa kita dan Allah juga yang akan selesaikan hutang kita, sama ada dalam bentuk cepat maupun lambat. Nak tahu doanya? Korang jangan lupa komen Alhamdulillah, like dan share video ni supaya ramai orang tahu tentang doa ni. Dan jangan lupa klik button follow, kita bersahabat, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung darimu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung padamu daripada sifat lemah dan malas. Aku berlindung padamu daripada sifat pengecul dan bakhil. Dan aku berlindung padamu daripada cengkaman hutang dan penindasan manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau korang masih ada hutang, tak tahu cara nak selesaikan hutang tu, dah buat macam-macam bisnes tapi asyik tak menjadi, kan? So, Ikin nak ajak korang untuk kaji bisnes Ikin. Kalau kena dengan jiwa korang, kita boleh buat sama-sama. Alright? Nak tahu lebih lanjut, jangan lupa klik link di bawah profil Ikin. Nanti Ikin akan hantar maklumat lebih lanjut. Percayalah, hidup tenang, bahagia pun akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.